Okey. Ini dia Puan G. Saya amal habatus sauda ni sebabnya untuk hilang sis sahaja, bukan yang untuk ni lah hamil lah. Lepas tu bila hilang sis, alhamdulillah lah, tiba-tiba saya pregnant. Saya scan memang 2 lah. 2, 3 tu lepas operate, sudah masuk operate lah. Masa beranak tu lah baru dapat tahu. Ya. Baru dapat 3 tu. Sis tu memang hilang lah lepas saya makan ni habatus sauda ni. Tidak perlu giwat lah. Teruskan amal lah makanan yang sunnah ni. Ikhtiar lah. Terus berusaha. Doa tawakal, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadikan kisah tadi sebagai inspirasi kepada anda. Ingat, kesihatan adalah keutamaan. Amalkan Haba Plus Lisra sebagai suplemen harian anda.